Sebab tu minyak aku cepat habis. Aku corner lepeh, tumpah minyak. Kau corner tegak. Aku corner kiri, tumpah. Corner kanan, tumpah. Sampai tengok Pak Tam nak makan. Macam mana? Bawa anak apa? Anak nak makan, dia nak nendang. Ya, tak jom, Cameron. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat datang ke channel Hobi Haji. Hari ini Hobi Haji nak pergi ke Camp Run Hailam lagi bersama kawan-kawan Forza. Assalamualaikum. Baru start je muka kau dah sampai. Orang pertama masuk. Ajar pakai full face tau. Jom. Assalamualaikum. Siapa ada lagu pula? Seorang pakai Forza Haji. Forza aku. 250. Forza aku dalam workshop. Ya. Okey, ni sekarang sesi meracun, sedang meracun. Motor ni banyak. Ambil. Assalamualaikum. Allah. Pergi sekali kan? Okey. Ni yang pergi sekali ni. Assalamualaikum. Tompang kamu boleh? Jadi Honda awak. Asal Honda kan? Assalamualaikum. Jadi mama jumpa lagi ni. Motor aku tak ada. Kat Thailand. Hari bagang tak ada. Rena. Allah. Okey, ramai dah sampai dekat RNR Sungai Buloh sampai ujung sana tu. Ujung sana. Jom, Cameron. Ni dah 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji. Malaysia. Mana yang tinggal lepas makan Malaysia. So, kita semua dah balik. Akan gerak sampai ke checkpoint dekat arena tapak. Okey, motor pertama, motor kedua, motor ketiga. Nampaknya hari kita bergerak dalam pukul 8.47 juga. Lambai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi safalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. La ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Lebih kurang 2 jam 45 minit. Kita pecah-pecah grup Ni angin dia ni. Depan dia ada aspek sikit je.
Batam mana? Batam. Mana ke? Ada Batam sini ada. Ini kru aspek ah. Aspek satu kru kan? Ada keluarga yang power. Laju ni, laju ni. Yang merah dia laju. Oh, goyang motor. Ekor dia. Kan. Laju. Laju, laju. Apa laju? Ada yang isi minyak, ada yang parking kat sini. Jalan pun sibuk sini dah penuh lah. Hari ni berapa orang ni? Agak-agak berapa? 70 ada? 100 ada kot. 100? Rasanya lah. Dalam list je kat 100. Dalam lift? Dalam List list 100? yang belah sana tak masuk lah. Masuk list lagi. Tak ada lagi. Tapi tak tahu ada list tu ada tak ada semua tak tahu lah. Orang tak ada dalam list. Oh tak ada? Tak ada. Dah main ikut je. Tak ada. Dia tak masuk. Saya pun tak tahu lah. Tak isi Tak lagi. isi. Takut nak letak nama. Takut lah. Takut kan. Takut tak ada. Tak bangun kan. Tender tak pernah tinggal jauh. Tak, lain kali datang malam begitu tunggu tak ada lah. Dia ada menu je tu, up spec lo. Kan tak keluar minyak pula. Okey, yang naik number laju gitu. Siapa tu? Yang mana? Orang baru tu TFT. Meter TFT lah ni. Jadi ni tu siapa tu? Number dia lah. Boleh beli ya? Tam, komen sikit Tam. Aku tak tahu lah. Akak muka kau pun geram ya. Lapor. Sebenarnya lapor. Tak nak. Kita dah sampai Sambak Bernam. Lama sangat berhenti tadi tu dekat apa? Dekat apa nak berhenti tadi tu?
Tanjung Malim. Tanjung Malim. Okey. Sekarang ni kita pecah grup, kita ke depan sikit lah sebab Pak Tam kata dia mual-mual, dia tak boleh bawa laju. Inilah kawan kita, Pak Tam, dia tak boleh bawa laju. Dia, bini dia mengandung. Jadi dia yang mabuk. Jadi kita cover dia lah. Kalau kawan-kawan tengok video lepas yang kita pergi, Cameron Highland lah juga. Yang dia mabuk dekat meja. Mabuk dekat meja tu, ada lah. Rupanya dia pun tak tahu bini dia mengandung. Sekarang dia tahu lah. Tak lama lagi, dia tambah lagi lah Zulian. Oh, nampak. Cameraman dia suruh potong. Okey, speed trap depan, speed trap. Tadi ada SPG tu 16 lebih, dekat 17 naik 2 orang. Mencirit juga aku nak kejar. Tapi boleh kejar lah. Tapi dahsyat lah dia punya tu. Kelajuan dia. Itu semua dah up spec lah. Ini kita bersama geng-geng Forza. Di mana Obi Haji tak dapat bawa Forza. Forza Obi Haji berada di Hanyai. Pak Tam janji nak siap tapi tak siap-siap juga motor. Okey, ni dah. Kita ambil muka dia depan. Rio depan. Okey, depan ni ada speed trap Walaupun naik motor kena slow juga sebab ada kawan dah kena Ironman. Dah kena gambar motor, gambar dia. Tak boleh lari 300. Ya, masa kita orang balik pada betul. Gambar-gambar dia seorang je. Dia seorang je kena. Siap ada gambar dia tengah bawa, ada lari dah. Okey, kita dah sampai tol Simpang Pulai. Kita nak pergi ke Raban, restoran Raban. Dia nak parking pun susah. Okey, kita dah sampai. Ingatkan Tasik, aku ingat Tasik Raban, yang kat Tasik Raban sana. Betul. Tak, Tasik Raban, jalan nak pergi ke Betong, nak pergi Kuala Kangsar tu. Jauh sangat lagi. Itulah, aku cakap asal makan jauh-jauh. Nak pergi Betong boleh lah. Rupanya kat sini je. Ajah selamatkan diri dia dulu. Ajah selamatkan diri dia. Ajah selamatkan diri dia. Ajah selamatkan diri dia. Nampaknya Pak Tam pun dah confused tu, tak tahu nak makan apa. Banyak makan banyak. Pak Tam dah confused. Ambil apa? Ha? Ada nak ambil kuah-kuah. Kuah gulai ya? Abang kuah gulai ya? Abang kuah gulai. Ini ikan apa ni ya? Ni? Banyak tulang rohu. Rohu? Dia ada tulang. Ikan. Abang ambil ikan tu lah. Ambil yang kecil ya? Ambil paling kecil. Main ayam ah? Paling lembut, paling kecil ni. Ni nak. Yang saya nak tu. Bandung lah, nampak tu sedap lah, sirap Bandung. Sirap Bandung. Teh ais kosong dengan ais Bandung. Okey. Macam mana boleh sampai dulu? Salah simpang. Eh, Salah simpang. Kami minta maaf lah. diorang pergi Tasik Raban sana tu. Ni dah sampai dah ni. Wah. Ayut dah. Diorang rehat lama sangat. Kita pasal kita keluar awal tadi sebab Pak Tam kan dia meloya-meloya, bini dia mengandung, dia tak boleh bawa laju. Jadi kita jalan dulu. Kau dah okey lah, tak pening ke lah? Susah bawa orang mengandung ni, susah lah. Banyak hal lah, kena pantau. Regroup kat sini.
Group. Baru sampai. Oh. Ha? Laju kan? Laju kan? Asal tak belajar lagi. Lain kali Roger panggil. Ni dia baru separuh parking. Pai tengok Pak Tam nak makan. Macam mana? Bawa anak. Apa? Anak nak makan. Kita Kau- kena nendang. Ya, tak tinggal kawan. Tapi kau ngandung kan? Kau kena makan awal lah. Okey kawan-kawan Pak Tam ngandung sebulan setengah. Anak dalam kandungan. Dah makan dulu lah. Macam mana? Tak ada pakai lah Pak Tam ni. Member aku nak makan pun malu. Makan dulu. Bawa motor lah? Bawa? Motor tak bawa. Motor Motor dia tak laju, tak payah bawa. motor kat bengkel. Tak siap-siap. Ha? Kereta pun tak laju. Terkeza pun tak laju. Apa pula dia tak pasal, dia dah mula-mula dah bercakap. Makan dulu. Apa otai-otai yang sini eh? Ji. Makan. Sampai belum Ji? Malu aku lah piala tu. Tapi okey lah. Nombor 2 tu. Itu dia soalan nak tanya. Sampai dah belum piala? Sampai lah. Tinggi ni tu lagi. Nombor dalam mari tak muat. Sampai nak viral. Sampai. Bagi dia dengar sikit. Itu hari Pak Tam bawa motor aku. Pak Tam. Kau dengar? Itu hari Pak Tam bawa motor aku. Dia kata balik hari. Lepas tu dah 3 minggu dah. Aku takut kena jual ni. Jual lah, take in dulu. Tapi elok kat aku tak bawa tu. Kau bawa tu. Tercabut lagi skru aku nak kejar. Elok je belakang-belakang tu. Dia bukan lasai je. Ganti skru. Hari ni geng awam semua turun. Haji dah tengok kenal belum? Tak. Ketua rare sekarang. Ketua baru muncul. Ketua Winci rare. Ada. Tak turun. Ajak ni ajak. Tak nak keluar. Aku dah cakap kat budak ni. Aku dah cakap budak ni kalau dia turun aku nak interview dia. Okey lah kedai ni. Ramai pun dia boleh cover lah. Kan? Boleh lah. 1415 kan? Tak ada hal pun. So slow. Ya. Ya. Tangan skru lah. Panggil skru. Dua kali kan dalam kabel tie. Akik sini banyak kot. Tadi pun aku lari. Tak ikut dah kurang. Kau ikut belakang habis. Dah lari dah. Tak boleh ikut dah. Ikut belakang abang ni? Kena tayar baik pula kan. Ada batu. Ni tangan ni sakit ni kena kan. Tangan kan. Tangan sakit. Kalau kumpul orang ramai usah lu tayar kawan-kawan. Tayar apa? Kau tayar baik. Tayar baik tak Duduk sebelah. Tam, kita naik atas terus Tam. Ada orang suruh bagi info lah. Ada berapa tak? Ini dia sweeper depan ni. Dia suruh aku beritahu polis suruh updatekan cepat roadblock. Jimmy! Enjin dah hidup ke? Tak, aku tengok tiba-tiba kau jalan. Bila start? Sekarang ni kita nak bergerak dulu sebab kita nak survey. Sebab dengar cerita di atas ni ada goblok. Kita nak settle, nak tengok goblok ni ada ke tak ada. Kalau ada, kita halo dia orang ni lah. Ataupun kita tunggu dekat goblok ni, tengok sampai habis, kita cakap dengan okey boleh naik. Macam tu lah.
Tu nak ambil lesen. Assalamualaikum. Ya. Okey, masih. Daripada Shah Alam. Sekali semua. U-turn tak ada. Datang je sini. Yalah, bahaya kan. Masih. Yalah. Bukan. Gang kita tak ada patah balik. Ya. Boleh. Oh ni. JJ ada. Santai. Tam, cari tempat solat, Tam. Tam, solat. Terkejut masuk. Memang best lah lepak di sini. Sudah Kampung Raja, Cameron Highland. First time kita solat kat sini ni. Kita tak tahu yang sini ada masjid. Itu pun tadi dah terlaju lah, masuk je. Alhamdulillah selamat. Tapi jalan yang ni tak jam ah. Tak. Kalau jam tadi, tempat tadi tu dah penuh dah. Aku pernah kena macam tu. Ini kira okey ni. Sebab tu minyak aku cepat habis. Aku corner lepeh, tumpah minyak. Aku corner tegang. Memang tak luak lah minyak. Aku corner kiri tumpah, corner kanan tumpah. Okey, baguslah Rustia ni dapat lagi. Baju tak dapat baju? Kata dapat baju. Baju laki tu. Ada manis ke tak ada? Ada manis. Okey, masih Masih bang. Okey. Pagi itu kita akan kenalkan lah. Jadi daripada mana kedai mana orang boleh bersama sama dengan diorang ni. Okey, ada satu isu. Ada separuh lagi sebenarnya ada kita tak ada lagi. Sebenarnya orang tu turun. Tapi kita buat jalan dulu kalau tak lagi lambat. Ton. Pemenang nombor 1. Enggak dapat kereta Proton. Bob. Ini excuse apa yang kau nak. Tahniah Bob. Tahniah Bob. Cantik Bob. Tahniah. Okey, pemenang nombor 2. Mr. Yazid AMD 2173. Pak Yazid dari mana bang? Semawang.
dari Senawang. Mana tak kenal ni pun ada kedai juga KKL. Ya, nanti kita kenalkan sebab dia ada bagi sponsor juga. Sekejap, lupa ke nama gambar. 1, 2, 3. Mana yang belum kenal, jadi nama ni Sidik. So dia jual part-part Toza, and then dia ada untuk upgrade aspek sekali lah. So bengkel dekat Adilai MGR. Okey, habis TCU 2292. Habis. Betul juga kan. Tu pakai dia banyak. Ini apa yang bengkel dia? Meja tak ada, letak je kat bawah. Kat ujung, ujung dan keluar. Ini kan orang jaga. Dia tak kau tim kau ni. Okey, seterusnya Hobi tu dah. Kau gambar yang baru dah macam dah lama ke sini ke apa ke. Bagi peluang orang lain pula. Nak ni. Bagi orang lain. Kita tunggu tak ada ni. Itu nasib dia lah. Dia kata dia kata ramai orang dah terus lah dia kata. Okay, kita berubah ke Hobbiton. Geng kita ni baguslah. Tunggulah. Okey, kita berubah tempat ke Hobbiton. Pak Tam ni macam teruk je ni. Kau demam ni? Dah dah? Kalau tak demam apa? Oi, ke tepi kereta. Ui, ramai juga Kau nak dia apa? Spek 350. Spek 350 ada kan? Ada. Saya dengar. Okay, kau dengan aku lah. Dua orang. Haji. Haji pun nak? Nak juga? Haji bukan dah 750. Tak, yang tu pun lah. Yang tu. Oh, kenapa? Spek 350. 5. Dah balik je. Dah balik lu. Aku pernah nak balik, aku pening lah. Dapat. Oh ni. Sedang nombor yang bagi. Dia punya hadiah, dia bagi remap. Oh, remap. Voucher untuk buat remap. Cuma voucher ni kita tak ready kan, kita tulis tangan je lah. Pasal tu kan. 1677. Ya, ini belakang punya tahu. Dah saya terus turun. Rio dah pergi ambil ke? Rio pergi ambil apa? Ambil dia? Dia punya kursi tinggal kat tali jerung. Setengah jam pergi balik.
Setengah jam. Tak payah. Ya. Gerung depan ni je. Tadi kita berapa jam? Aku pegang benda tu daripada gerong ke sini. Lenguh. Dia ingat dekat. Helmet tak pakai. Kan dekat. Dah macam ni lah. Kita datang tadi rasa macam dekat kan? Ya. Dengan jeruk. Masuk. Tak. Bumi berubah. Dia bergerak. Enggak. Sekarang dekat tadi. Dia tengok keadaan. Bila makin petang makin jauh. Okey. Kalau ada, kalau tak ada. Kalau tak rasa ni. Memang tak ada je ni. Namun ni saya selalu nampak kat TikTok. Jimmy Mikael. Gigi 679. Jangan main bola. Tam 300 lah upah. 3,5. Dah empat. Yelah benda 800. Upah untunglah 400. Siap pasang. Motor je pergi. Kau bagi motor je ke Batam. Tapi kau Kalau bagi motor kita kena bagi 400 lagi. Tapi kau ni Kenapa? Bagus. tapi Tadi kan kau penting 4,5. 5 lah terus. tapi kau jangan ingat dia boleh balik minggu tu juga. Kan takut 3-4 minggu tak balik. Serius lah. Okey, pemenang dia. Syaufi Padang. Tukar. Dapat apa? Lampu Star Racing belakang. Dah habis ke? Dah habis lah. Paling kena saya lah Haji. Paling mahal lah. Tahniah. Tak rugi lah. Tak rugi lah kita patah balik tadi. Tak rugi. Kita patah balik tadi. Tam, tahniah. Berapa harga lampu depan? Cakap ada. 900. Kita dah patah-patah balik penat-penat tadi. Tak apa. Air Tam belanja. Tam, aku air leci Tam. Okey, maka berakhirlah gathering. Gathering yang paling simple saja ada buat jabatan bertuah. Geng kita 2 orang dapat. Jimmy dengan Pak Tam, lampu depan dengan lampu belakang. Tapi kena ambil dekat Thailand. Wan, balik Wan. Balik ke sini. Balik kat sini. Hadiah pun tak dapat. Kau cabut pun tak cabut nama aku. Untuk kat rumah yang putih tu. Wan, bila siap Wan? Yang ini pergi rumah. Tengok motor kan. Lagi seminggu. Masa hari 2 dah siap dah. Kau bagi tahu tak kat dia tadi, swab. Nanti kita dekat dengan dia swab. Tak percaya. Nak free bagi aku. Tak tahu. Semua dah pakai Haji. Bukan ada Haji. Pakai kata Haji tak balik. Apa tu? Yang kedua ni bawa ni. Bawa pilihan ni. Jadual kedua buat pilihan. Bawa slow. Okey jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa slow. Signal buka, signal. Kita bawa Pak Tam. Jangan laju. Sadi jangan laju sangat Sadi. Hilang dah. La ilah Allah, berapa dia perah tu? Motor kau sedap lah. Hilang tam.
La ilah. Slow. Dia pepah Tam. Dia pepah Tam. Dia pepah Tam. Tertinggal member kau kat belakang. Tam. Woi. Tidur ah. Member kau tu hilang lah. Tam. Okey. Kau tidur Macam sesenguk ah. Ada pepah terus lah. Aku pun beringat sikit. Liar kau duduk belakang.